Hai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam guys. Selamat datang ke rancangan saya yang tak berapa nak rancang sangat. So hari ni kita nak pergi ke Taman Cincin. Taman Cincin, kita nak buat persediaan awalan. So dapat kunci, so dia serahkan bagi kita untuk buat wiring. So biasalah rumah yang daripada developer ni berbeli taman, dia memang bagi basic je lah. Basic dia wiring saja. Point-point untuk lampu, kipas dan plug saja. Tapi lampu-lampu, kipas semua memang tak ada lah. So owner sendirilah yang kena setting. So hari ni kita nak buat persediaan awalan. Yang first kita nak buat coring untuk kitchen hood. Lepas tu kita nak tebuk downlight. Kita tebuk dulu, tebuk dulu tempat untuk letak downlight. So kita nak conceal wiring lah, conceal point soket, point lampu. So kita buat kerja awalan dulu. Lepas ni baru kita buat potong hack. Lepas tu kita tampal balik. So ni kita dah sampai dekat rumah baru. So mesin coring, kita akan coring dekat sini. Sebelum tu kita kena tengok kat atas, ada sebarang kemungkinan ke tak. Manalah tahu tiba-tiba ada apa-apa kan. Oh, dah kata dah. Rumahnya ada blocking. Macam tak ada apa-apa. Ada wire ke pipe ke tepi. Macam tak ada apa-apa. Tapi masalah punca dia, rumah-rumah zaman sekarang ni, boleh tengok kat sini. So ada satu manhole kat sini. Tak boleh nak pergi ke depan, tak boleh nak pergi belakang. Maknanya kena turun naik, kena masuk lagi satu manhole. Tapi tak pasti, macam tak ada manhole. Nampak? Ni untuk bahagian belakang saja, tak pergi ke depan tak boleh. So akan merumitkan lagi keadaan. Turun naik. Sekejap kita tengok ada manhole lagi satu tak. Ni sama macam kes dekat Taman Botani Parkland. Saya rasa macam tak ada manhole. Manhole tak ada. Depan tak ada manhole. Dekat depan tak ada manhole. Belakang je ada manhole. So ni pun salah satu defect untuk apa? Untuk developer. Sebab ni rumah pasang siap. Orang cakap precast lah. Kau tengok yang satu, pipe semua dia masuk macam tu, satu arah. Rumah-rumah macam ni memang banyak looping. Nampak? 3 lubang, 4 lubang. Tu 2, 3, 4 lubang je. Terus ke sana. Memang kena tebuk. Ada 4 lubang. Memang banyak looping. Memang rumah macam ni tak tahu nak cakap, memang susah sikit lah. Nak tahu dia punya dinding ni minta jangan besar. Dark cover dia 7 inci. Ni brand Rubine. 6 inci setengah. 6 inci setengah. Tapi boleh je 7 inci. Dan akan ada
Oh, macam ni boleh kan? 6 inci setengah. Biasanya dia punya dub dia 7 inci, 6 inci setengah. Tapi dia punya hose dia kadang-kadang apa? Kecil. Ni rasanya 7 inci ke 6 inci. Nampak? Dia punya hose dia 7 inci. Dia punya dub dia 6 inci setengah. Okey lah. Sama ada kita pakai ni balik ataupun kita tukar yang 7 inci bagi dia fit. Tapi ni dah okey lah ni. Right? So sekarang ni kita ambil ni. Untuk buat mold dia. Mold untuk kaki. Ni kita masukkan balik. Dan ni hose dia kita boleh masukkan 7 inci. Kita akan tepuk lubang 7 inci lah. Cantik. So kita akan buat mold dia. Sebab benda ni kadang-kadang kita bukan tak nak simpan. Setiap kali kita buat coring, kita buat baru. Kadang simpan pun dia kadang dia rosak. So better kita buat baru je. Ambil dia punya ni, ukuran ni. Memang setiap kali ni memang kita kena buat ni, buat ukuran dia. So yang kat sini untuk lubang dia, kita buka ni dulu bagi nak menyenangkan. Tak susah pun nak angkat, benda ringan. Sebab kita buat coring, nanti kita buat lubang untuk lampu lah. Lampu down light. Okay. Ni cuma kita buat lubang ni. Okay, siap. Ni amal dia macam ni. Okay. Tu kita tengok kita nak tembuk kat mana. Okay, kita ambil sini lah. Okay, sini sikit. Tengok juga kat luar ada apa-apa yang mengganggunya ke. Okay, confirm ngam. So kita ambil tepi sikit sini. Ni bawah sikit. Okey. Okey, macam ni. Kan tepuk 16 mm kat sini. Ada lubangnya kat sini ya.
Ambil 16 cm. So ni dia punya reusable wall plug lah. Untuk ni. Tak adalah kita nak bersiap beli wall plug kan. Kita beli sekali lah, tapi tak boleh berguna banyak kali lah. So kita tebuk dulu. Benda ni memang senang, tapi nak setting dia tu lambat. Tebuk dulu Konkrit. Tak boleh pakai mesin ni, pakai mesin lain. Ambil mesin besar sikit. Okay. Kalau pakai mesin ni tak siap lagi ni. Nanti kita kena pakai helmet lah dengan ada tutup telinga. Sebab mesinnya kuat. Kita balance ni. Kita balance ke atas bawah ni. Cantik, baru kita boleh ketatkan yang ni. Dan nanti kalau tak ni dia potong sangat. Okay. So dia punya handle ni boleh satu sini lah. Mana yang sini, yang ni sana tak boleh, so kita letak belah sini. Yang ni dia wet coring, so kita guna air .
bagi dia tak mencik lah. So sekarang ni kita dah untuk start coring. Mesin ni agak kuat lah. So saya pakai Yamaha. Dibandingkan dengan helmet lobak lah. So kita akan mulakan sekarang. Dah jumpa besi jumpa besi. So ni abang besi ni. Mesin ni besi pun dia potong, tapi tak boleh nak turun hentam lah. Takut mesin terus jam. Dia jam bukan apa, takut dia kalau dah jam kita akan tunggu kejap. Bagi dia reda baru dia boleh on je. Tidak, kita on tak boleh. Kita suruh dulu. Dah separuh ni, sikit lagi. Jadi kalau masa kita tengah tebuk-tebuk tu, dia macam lumpur tu tak banyak, tu maknanya kita dah jumpa besi dah tu. Tengah motong besi. So maknanya ni dia macam dia tengah motong besi lah. So masa tengah motong besi tu kita kena jangan tolak jangan forcekan dia. Sikit lagi. Okey, siap tebuk. Kalau kita pakai mesin ni dia cantik-cantik je lubang tu. Kalau kita tebuk manual tu tak cantik. Ngam-ngam dia boleh. So ni lubang perikas memang banyak besi lah. So kalau dah potong ni kita orang cakap redor lah. So aja tu kita berserah saja. So siap. Besi besi ada besi 14. Ni dulu bersihkan dekat dinding dulu. So kita dah marking downlight. So ni kita dah marking downlight dia 1, 2, 3, 4. So jadinya kipas dia kat sini. So kita kena tengahkan dia. Tu kolom panjang 158. Lebar 114. Tengah dia rapat. Kita matikan. Ini kita nak buat lubang untuk downlight. So bilik ni tak banyak. Bilik ni kita ada satu lubang saja, satu downlight saja. So yang bilik yang ni tinggi kan. Nanti kita kena buat ni. Kita hacking. Kipas kat sini, lampu dekat sana tepi. Warna tak nak dekat atas. Ni kita ikut je marking lama. Siap 6 inci downlight. So kita dah siap semua tebuk downlight. So ruang tamu ni ada 6. So kat sini nanti tengah ada track light. So dia punya chandelier dekat sini satu. So sekarang ni dia punya, kita nak tebuk dia punya main hole lah. So nanti kita bagi tahu kontraktor untuk dia
buat manhole satu kat sini lah. Untuk masa depan tak ada nak potong, lepas tu nak apa, nak letak balik kan. Nak oh, besi. Ada 3 part. Sini 1 part ruang tamu. Lepas tu ruang dekat ruang makan tu. Bana dia buat rumah macam ni. Nah, ni pipe-pipe ni macam ni lah. Rumah-rumah precast ni. Tapi atas dia ikat batu. Kalau rumah bertani dia apa? Atas ni pun sama juga. Tapi rumah bertani ada 2 part je. Macam mana aku nak jalan wire ni macam ni? Memang kena lubangkan lagi lah. Tu ruang tengah tu lagi satu tu. Oi, slab. Oh, tengah-tengah slab. Oh. So bahagian yang ni, bahagian ni, bahagian dalam ni dia slab. Bila dia macam ni, jadinya kita nak jalan wiring cantik pun susah. Oh, tengah slab. Dalam berapa kaki? 8 kaki ada. 8 kaki. 8 kaki slab. Kita lalu bawah ni je lah. Nampak-nampak. Lalu bawah ni. Tapi tak boleh nak cantik lah. Siap. Jom pulang.